Okey guys, selama ni siapa yang kat luar sana yang mana sepatutnya tahun ni bermula Januari bagi penerima-penerima SARA yang ada dalam daftar e-kasih yang sepatutnya mereka dapat RM200, tetapi Januari diorang dapat RM100. Nanti pada bulan April ini setelah disemak balik berkala yang dilakukan oleh pihak e-kasih dan SARA sendiri, dapati korang ini layak, mungkin nanti korang akan terima pembayaran SARA RM500. Wow, banyaknya. Ya ke? What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Dalam episod ini aku nak share dengan korang. Nanti aku akan tunjukkan satu papar hari ini. Mungkin ada di antara korang yang mana selama ini kalau tengok kepada data yang lama, e-kasih, korang dapat korang punya SARA untuk tahun ni Januari RM100. Sepatutnya korang ni dapat RM200 bagi kategori isi rumah lah. Ni aku cerita yang isi rumah lah. Maksud korang terima RM200, tetapi korang dapat RM100. Tapi melalui FAQ, dia ada memberi satu informasi yang mungkin korang terlepas pandang, yang menyebabkan nanti pada bulan April, korang mungkin akan dapat RM500. Ya ke? Jom kita tengok paparan ini dulu. Betul ke RM500? Semakan yang pertama yang dilakukan oleh SARA sendiri ataupun STR, merujuk kepada data e-kasih, sehingga 31 Oktober 2005. Tapi dia ada sebut perkataan ini, atau pada tarikh data semakan berkala. Bila cerita pasal berkala ni berfasa lah, berperingkat. Inilah yang dimaklumkan. Semakan rekod e-kasih akan dibuat secara berkala terhadap penerima sedia ada STR yang tiada dalam rekod miskin tegar atau miskin e-kasih dengan ketetapan seperti berikut. Iaitu data e-kasih 31 Januari. Maksudnya dia akan lihat data e-kasih 31 Januari. Sehingga 31 Januari. Maksudnya di sini bila dia dah tengok data ni 31 Januari, maka dia layak SARA sebenarnya, maka dia layak SARA 2026 mulai Januari 2026. Bila dia sebut dia kurungkan kat sini, dia kata korang akan layak dapat mulai Januari, tapi korang tak terima. Tapi korang tak terima. Sebab itulah dia ada beritahu kat sini, keputusan kelayakan dan pembayaran adalah pada April 2026. Sini bermaksud, korang sebelum ni dapat berapa? RM100. Ni penerima sedia ada, 100. Januari, Februari, Mac, April. So, korang tak dapat RM200 full. Maksudnya Januari korang hanya dapat RM100. Betul? So, ada tambahan lagi RM100 korang tak dikira lagi, tak bayar lagi. Maksudnya RM100 lagi, RM100 lagi Februari, Mac yang mungkin korang dapat RM100 je kan. Nanti dia akan lagi tambah RM100 menjadikan dia jumlah dia RM200 lah sepatutnya korang terima dan layak sebenarnya SARA. Dan ni RM300 dan satu lagi April. Yang sini yang korang akan dapat penuh RM200. Setelah disiasat, setelah disemak, korang sebenarnya layak, berdasarkan data e-kasih, layak mulai Januari 2026. Ini yang korang akan terima nanti, paparan RM500 nanti. Korang faham tak dalam isu ni? Kalau tak faham, komen saja ruangan komen di bawah guys. So, good luck. Doa-doakanlah bagi korang sebagai penerima sedia ada, yang mana korang selama ni, tahun lepas mungkin korang ni memang ada dalam data e-kasih. Tapi bila tahun baru ni, tiba-tiba korang ni turun pula kan, turun tahta. Jadi orang kata tak ada dalam data e-kasih. Kau hanya terima pembayaran SARA yang RM100 je. So tak ada lagi tambahan sebagai penerima STR ataupun penerima SARA yang ada dalam data e-kasih pula. So faham Itu saja perkongsian. Aku Faizwan. Assalamualaikum.